Okey, kembali lagi dengan aku Nomura. Okey geng, macam biasa, maaf dah lama tak post ke 2 hari lah, 2 hari saja sebenarnya tak post 2 hari. So tanpa kita melengahkan masa lagi, macam korang boleh nampak dekat bawah tu kan sekarang, Nomura punya untuk guarantee dapat Holy Berry Cookie punya Soul Prisma, dapat 20 lah kan. So tinggal lagi dalam 13 pool lagi supaya kita boleh dapat. Nanti Nomura boleh assign Nomura punya Awakening Holy Berry Cookie supaya nanti dia naik lagi satu star lah dia punya awaken form tu kan. Tapi untuk video kali ni kita tak nak sembang yang tu. Untuk video kali ni kita akan try gacha dengan 20 pool sahaja. Sebelum ni dekat video sebelum ni kita pernah pool dekat 60 pool tapi kita tak dapat apa-apa kan. So untuk video kali ni kita cuba dulu 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok macam mana sebab video sebelum ni macam korang tahu kita tak ada luck sangat. So kita tak ada dapat manis-manis. So nampak gayanya pun kali ni pun tak ada manis-manis tapi kita dapat ada dapat Holy Berry Cookie punya Soul Stone, ada juga dapat Sugar Fly punya dekat situ. Kita try lagi, kita tengok boleh dapat manis-manis ke tak. Kalau tak boleh dapat manis-manis, kita give up je lah kan. Benda pun kita tak boleh expect tinggi sangat. So memang macam biasa tak ada apa manis, tak ada benda yang baik pun. So rasanya itulah patutnya Nomura kumpul sampai 30 pool dulu tapi tak cukup. So Nomura santai-santai dulu lah kan. So by the way, kalau korang nak tahu, kalau korang tengok dekat bahagian cookie Nomura kan, Nomura ada dapat ni tau, Nomura ada dapat Pitaya Dragon Cookie hari tu lepas Nomura habis rekod video yang kita gacha skin dekat ni, gacha kostum untuk cookie-cookie. Lepas Nomura dah habis gacha untuk kostum cookie tu, Nomura dapat Pitaya Dragon Cookie lah dekat yang tadi tu, gacha tadi tu. So Nomura dah dapat Pitaya Dragon Cookie. Lepas tu Nomura dia juga dapat macam Soul Stone. Soul Stone siapa Nomura tak ingat. Rasanya Soul Stone ni kot, Fire Spirit. Nomura dapat Soul Stone Fire Spirit. Lepas tu ada juga dapat Wind Archer punya Soul Stone dalam 1 ke 2 kalau tak silap. Lepas tu ni ada juga dapat Soul Stone untuk Fire Spirit Cookie. So Nomura perlukan 6 lagi lah supaya Nomura boleh dapat dia. Untuk Stormbreaker macam biasa, Stormbreaker kita perlukan 15 lagi. 15 lagi pula. Kita perlukan 5 lagi. So ya, 5 lagi. Salah tekan. Untuk Wind Archer masih jauh lagi perjalanan kita. Lepas tu untuk Eternal Sugar Cookie pun tak banyak dah, sikit je lagi. Cuma kita dapatkan daripada yang ni lah, kita dapatkan daripada Beast Raid ni kan. Beast Raid ni memang kita boleh dapatkan untuk ni lah, untuk Eternal Sugar Cookie. So mungkin dalam 2 minggu lagi lah kot Nomura rasa Nomura boleh dapat untuk Eternal Sugar Cookie. Lepas tu dekat tempat mining ni Nomura ada juga dapat macam daripada venture tu kan. Nomura ada dapat kalau tak silap ni dekat mine battle ni ada juga untuk Stormbreaker. Kalau korang boleh nampak tu, agar cube Stormbreaker Cookie. Tadi kita ada 15 kan, so tinggal tambah yang ni jadi 16 lah. So Nomura bukan 4 lagi. So untuk appraiser tak ada apa. By the way, untuk video ni sekali Nomura akan ni lah gacha untuk craft epic topping card, topping tart okay. So kita akan try dulu, kita tengok dulu dapat apa. Okay, kita dapat epic healthy peanut tart Okay, dapat epic searing raspberry. Lepas tu kita dapat solid almond. Lepas tu kita dapat apa lagi? Apa ni? Hearty hazelnut. Oh, okey lah ni. Boleh lah ni. Tapi tak macam apa yang Nomura expect sangat. Tapi boleh lah daripada tak ada kan. So kita kena kumpul lagi benda tu. Nomura kena dapatkan daripada ni lah, mine apa semua ni kan. Lepas tu venture apa semua kena buat lah kan. So ni Nomura akan buat auto lah. Kita buat auto senang ya. Biar diorang pergi mine apa semua lah. So dalam masa 11 jam, lama juga. Malam kang baru habis. So by the way, so far game ni memang best lah kan. Macam contoh pula. Macam lagi. Macam EV Only, thank you so much. Thank you so much yang dah subscribe, like dan turn on bell notification So kita akan terus lagi post video pasal Cookie Run Kingdom. Kita juga akan post video Genshin. Ada video Genshin, ada ni lag kepada peminat Genshin tu. Santai, ada. Cuma Nomura tengah dalam proses membuat video dan ada benda Nomura nak kena habiskan kat Genshin tu sebab dah lama tinggal. Dalam sebulan juga tak buat story apa semua. So Nomura banyak ketinggalan lah. So Nomura nak kena buat tu semua dulu. Nomura akan rushing sikit lah. So lepas tu nanti baru Nomura record video, kita gacha apa semua juga. So rasanya untuk video kita kali ini sampai sini sajalah dulu video kita pada kali ini. So kalau ada apa-apa korang boleh komen kat bawah dan jumpa korang pada next video dan bye bye. Assalamualaikum. Gerak dulu Papa Roger. Peace yo. Jumpa korang pada next video. Bye bye.